Nak tahu tak kenapa saya cadangkan benda ni untuk para wanita sekalian? Yang pertama, dia adalah kipas. Kuat juga ni. Yang kedua, dia ada mist spray guys. So korang tengok, uish, best gila. Orang perempuan yang suka jaga muka dia kan, selalu dia akan ada satu spray untuk bagi hydration dekat muka dia. Dan benda ni boleh jadi function yang sama, iaitu bagi hydration dekat muka. Dan kat sini aku ada rose water. Apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan rose water kita ke dalam benda ni sampai penuh. Dah penuh, korang boleh pakai benda ni je untuk buat mist spray dekat muka korang. Oh, nyaman gila guys. Dia dah bagi instant hydration dekat muka. Memang nice gila. Dan bau rose water memang wangi lah. Memang nice gila. Dan satu lagi guys, korang boleh tutup dia macam ni dan korang boleh buat power bank. Dia juga bagi dengan tali macam ni guys. Dan satu USB cable. So dengan benda ni korang boleh jadikan dia power bank, jadikan dia kipas. Pada masa yang sama, hydratekan muka korang. So kepada para wanita yang cantik-cantik kat sana, jangan lupa check out beg kuning di bawah.